Assalamualaikum. Nama saya Zainun. Duduk dekat Ipoh. Ya. Saya sakit pinggang, sakit lutut, semua segala-gala sakit. Tapi alhamdulillah lah saya makan ini Nurfrika. Baru habis 2 kotak lah, 2 kotak, 3 kotak. Tapi alhamdulillah. Sekarang macam ni? Sekarang sihat. Saya sana-sana kemarin. Kita boleh naik motor? Boleh naik motor. Kejap, pinggang sakitnya. Nak bangkit, aduh. Buat dodo hari-hari boleh tahan. Orang kata buat dodo boleh. Boleh cakap. Tahan buat dodo boleh cakap. Kacuk kat dalam rumah buat dodo. Alhamdulillah. Tidak ada, udah umur dah masuk 72. Masuk 72. 72. Okay, so apa akhirnya saranan pada orang kat luar sana? Itulah awak dah cakap dekat kawan-kawan, sihat poma makan ni elok. Poma tak mau ke, dia kata mahal, duit tak ada. Mana lagi mahal? Sihat ke sakit? Itulah kami kata tak apa, duit habis pun tak apa. Alhamdulillah, nakkan sihat, bukan nakkan ini nak makan sedap. Tapi kita alhamdulillah, lalu nak bangkit, lalu apa hidup terbongkok dalam rumah merangkak. Ini elok, alhamdulillah. Nama ini apa? Terima kasih. Okey.